Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Sekarang ni kita berada di Kasar punya mall, tapi dia dewan kahwin. Tapi saya tak jumpa lagi kat mana dewan kahwin tu ya. Kita kena cari, tunggulah dulu lah. Okay, ni dewan pula. Ni tempat nikah kot rasanya sebab dia cantik gila. Dan ni Hello, Kak Ida tak hotel lagi ke? Kak Ida hotel apa? Hotel Sky ke? Dalam mall juga. Dah. Tak ada juga kat Sky yang tak bisa. Ni dewan dia. Cara dewan. Kau boleh booking. Semua kat bilik tu ke? Dewan semua ada kat sini. Ini semua dewan dia. Okay, dewan semua nama dewan Intan ni nama dia. Di Intan Garden. Ni semua dewan. Kat sini ialah parking. Parking untuk pergi ke dewan tadi saya tunjuk tadi. Ada kat situ je. Jadi dia tak jauh sangat dah pergi sana. Sorry, saya tak buat tripod sebenarnya guys. Jadi sebenarnya kat sini lah dewan kahwin dia, tapi dewan ni dekat parking. Kalau nak parking kat tingkat atas. Parking kat tingkat atas tadi. Sebab kalau yang tingkat 1, 2 dan 3 itu adalah reserve untuk orang punya lah. Nama tempat ni Selayang apa tu namanya? Selayang apa? Tak aku lupa dah. Nama tempat dia tempat Selayang. Dia mall tapi dia tempat dewan kahwin. Dewan kahwin pun ada, jual pun ada. Jadi banyak jugalah orang kahwin kat sini. Mana yang orang-orang Selayang tu ada kat sini, boleh tempah je dewan dekat Hotel Sky. Kalau yang ada yang di mana kalau dekat sini anggaran harga dekat mall dekat dewan ni, kita tengok berapa ramai orang yang datang. Lepas tu kita tengoklah berapa ramai yang dijemput, berapa ramai yang datang. Dan tengok kos harga pun lebih boleh katakan mahal jugalah. Dan mall pula, nama semua dewan ataupun pelamin namanya ialah di Intan ni punya kawinan, dia punya pelamin apa semua hiasan semua daripada di Intan tersebutlah dia yang buat dewan tersebut. Jadi sekarang ni saya dekat tandas tengah tunggu mak saya. Saya harap korang layan video ni sampai habis, sebab saya dekat sini sampai pukul 7 malam. Tak tahulah, sebab kalau habis awal mungkin kita habis awal lah. Kalau lambat kita akan habis sampai pukul 6 lebih macam tu. Jadi macam mana kalau korang tengok dekat video ni, saya tak ada tripod sebenarnya. Video ni menarik sikit lah. Sekarang ni kalau korang nak tengok dewan lagi, nanti saya tunjuk. Saya banyak lagi sebenarnya, tapi dewan tu kat bahagian sebelah sana, dalam sana Dewan ni kat belah sana. Tengah telefon. Dewan ni belah dalam sana. Masuk tu belok kiri, nanti ada jumpa dewan. Nanti tembus dia sebenarnya tak ada lah banyak sangat. Mungkin dalam 3 ke 2 ataupun ke 4 atau 3 juga dewan yang disediakan untuk buat nikah, akad nikah apa semua tu kan. Semua ada disediakan lah. Tapi keperluan untuk bayaran dengan makanan tu saya tak tahu, sebab mungkin akad nikah tu untuk akad nikah saja, bukannya untuk makan sekali. Makan tu mungkin dikecualikan untuk hari esoknya mungkin. Sini macam tu lah. Depan ni pula kalau korang boleh tengok, sini bahagian parking. Okey, bahagian parking sini untuk bahagian reserve saya nombor 3 ni.
Untuk atas sekali level 4 tu untuk kereta orang awam. Untuk kenduri ke atau pergi mana-mana saja. Korang boleh tengok dekat atas sekali parking. Parking atas sekali untuk pergi ke Dewan situ. Okay, ni Dewan dia. Nama dia di Intan. Ni semua di Intan Garden Hall. Garden ada SR dan di Intan. Ni dua-dua di Intan. Dua-dua ni dua di Intan. Semua di Intan. Dari atas sampai bawah. Yang ni lain lah. Ni SR Garden Hall ni lain. Okay, ni ada Intan dia punya Dewan. Dia ni tempat pelamin. Ni nama dia. Ballroom ni aku kata tempat hotel lah kot. Ni. Dalam ni dia Dewan dia. Boleh ke? Tak ada tadi. Okay, ada orang ke? Tak ada. Ya ke? Boleh masuk ke? Tahu. Nak rekod. Boleh. Okay. Tak ada orang. Okay, ni Dewan ni. Saya masuk sikit je lah. Saya zoom sikit. Ada dalam dia. Okay. Ni nama dia. Ini di Intan Drive. Kita orang makan. Wow. Sekali kalau nak tengok tadi, saya tengok yang Dewan tadi. Dan di mana Dewan dia memang cantik je. Kalau korang tengok lagi sekali, jom saya tunjuk. Okay, nama dia Sayang Capital. Aduh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mana baju kuning? Baju kuning tak ada. Dah muak lah. Buat vlog lah. Bak vlog. Kenduri Alun Najmi. Ya. Marilah kenduri Alun Najmi. Ni dia orang tengok je ni, dah tak pergi. Dia tengok lah. Ke dah ingat live? Tak ada, baca ni video nanti dia kat. Pengantin dah sampai. Cuma masuk lagi. Jadi korang tengok pengantin sampai, okay? Macam dekat luar. Tengok guys, view dia cantik gila. Hai. Saya rakamkan video lagi sekali. Ini cantik. Ya, dia. Nanti pasal dia murah. Level 3 dia punya hotel. Untuk kita sama-sama meraihkan dan menjayakan majlis akad nikah pasangan yang kita raihkan. Atau secara mudah kita pada petang ini kita akan buka majlis dengan sama-sama kita beristighfar, kita mohon keampunan dari Allah dan kita perbaharui syahadat sekali lagi.
dan kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Semoga Allah memberkati majlis pada petang ini. Saya akan teruskan dengan agenda pertama dengan khutbah nikah yang ringkas. Selepas khutbah, saya akan serah kepada wali untuk mengakad nikahkan, kerana itu yang afdal, yang terbaik. Ayat ini meletakkan dua syarat untuk kita bahagia, untuk kita Hari ini saya sejahtera. berada di ke akad nikah Pertamanya abang Allah saudara kata saya, hendaklah ada iman. iaitu Kita saudara. bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Hari ini taala saya berada di kerana dewan akad nikah kita dan dipilih sekarang ni oleh Allah majlis menjadi sekarang ni seorang tengah mukmin. berlangsung. Ada Seperti yang manusia saya yang tahu, bahagia dunia dan di akhirat. di Itu sini manusia yang di sini sangat kita dapat beruntung. lihat yang di mana Yang semua kedua, ada ada, manusia kecuali yang ada yang susah tak hidup datang, di ada dunia, yang hadir pada tetapi hari dia juga adalah orang yang beruntung. Dia bahagia di akhirat. Dan manusia yang malang ialah manusia yang hidup senang di dunia, kemungkinan tetapi dia di soalan akhirat tu mungkin saya kena sebutkan. tidak menerima apa-apa habuan dari Allah Subhanahu wa taala. Video ni Kerana tidak ada dapat dengan iman. faedahnya lah, sebab Sekurang-kurang sekarang ni seorang itu akan untuk nikah mendapat mula, nikmat Allah di akhirat dan ialah di mana majlis hendaklah ada iman di dadanya, walaupun sekarang sekecil ni iman. yang tengah berjalan Itu adalah syarat untuk seorang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan manusia yang paling malang sekali ialah hidup di dunia susah, di akhirat juga dia adalah orang yang malang. Bertah ataupun Maka kita tepuklah dada, tanyalah selera hidup di dunia, tetapi yang kita cari ialah ketenangan dan kedamaian di akhirat. Syarat kedua, Allah kata untuk seorang itu bahagia, untuk seorang itu pengantin tenang, lelaki dan perempuan dah ada dekat atas sejahtera, perempuan dah ada atas pelamin, sebab lelaki hendaklah ada dia dah sini beramal dekat salih situ. sepanjang Tapi kehidupan. Dalam masa yang kata sama ditinggalkan perkara akad yang nikah masih menjadi belum larangan Allah Subhanahu wa taala. belum dilakukan, masih ada lagi Apabila dalam tata perkara cara yang menjadi ataupun segala peringatan arahan dalam akad nikah atau tersebut. tanggungjawab Sekarang yang saksikan video ni sampai habis, diletakkan okey? oleh Allah Tadi kepada tengah tu seorang saya tak pakai ia mic, saya laksanakan. cakap sendiri dekat kawasan yang luar. Dan apa Sebelum juga masa perkara dia baik tadi yang tu, kita lakukan yang Allah redha dan Allah suka, dia adalah dikira amal salih yang akan membuahkan kebahagiaan dan ketenangan. Dalam banyak amal ini saya dah saya setengah. Rasulullah Tapi sekarang menggambarkan saya ambil masa salat dalam 5 seperti minit je. tiang Saya kepada akan sebuah sambung hari bangunan. esok lah. Nanti saya Kalau dah habis kita guys. dirikan Jadi bangunan kita yang jumpa di indah, next content, okey? InsyaAllah kita tetapi jumpa tidak ada di tiang Ahad yang dan mendukung Sabtu. bangunan tersebut, Jadi saya habis kita akan dengan lihat video, jangan bangunan lupa itu like, akan subscribe dan terbelah notification. dan akhirnya Kita akan jumpa di next video, okey? Assalamualaikum. Bye semua. Begitulah kehidupan seorang tanpa ada